mengaji beliau. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada Ustaz untuk meneruskan selama pertemuan ini. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin salawatullah wa salamu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Muhtaram, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya mohon maaf kerana sepatutnya saya sampai sebelum maghrib, sempat tukar jubah. Jadi jam dekat dengan Rebus Raya tu, terpaksa terus tuan-tuan, tanpa tak pakai jubah tak apa ya, boleh tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Allah kata, Nabi SAW bersabda, Allah bagi kita ni dua farhatan, dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika kita menambut Syawal. Yang kedua ialah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syawal tuan-tuan sudah berlalu dan akan meninggalkan kita dalam beberapa hari lagi. Dan ada di kalangan kita tak nak ambil kelebihan daripada Syawal ini. Dan alhamdulillah saya tengok masjid ini, alhamdulillah lepas daripada Ramadan, walaupun 2-3 minggu dah kita sambut Syawal, masih ramai lagi nak dengar kuliah. Sebelum saya nak teruskan ceramah ni, saya nak tanyalah yang ada dalam masjid ini, siapa orang bukan orang yang duduk di kawasan masjid ni? Maksudnya orang luar. Cuba angkat tangan. Orang masjid, kawasan masjid. Orang masjid ni, khairah ni. Oh, alhamdulillah tuan-tuan. Maksud dia tarbiyah Ramadan tu berkesan lah. Kan? Orang dalam ramai lagi daripada orang luar. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan kita telah lalu, lepas. Tapi ada di kalangan kita masuk Syawal ni dia tak nak merebut peluang. Yang Nabi kata apa? Summa bi'tiba' di Syawal, kita ikuti dengan 6 Syawal. Kasiyamid dahri, seperti mana kita puasa setahun. Ada orang tuan-tuan tak ambil kesempatan untuk puasa 6 lagi, rugi tuan-tuan. Kerana apa? Pahala dia seperti mana setahun. Sebab tu ada orang yang dah puasa 6, tahun depan dia tak mau puasa dah. Sebab dah dapat setahun tuan-tuan. Jangan macam tu. Jadi kelebihan tuan-tuan dalam Syawal ini, puasalah 6. Kerana pahala dia seperti mana setahun. Rugi tuan-tuan siapa yang tak ambil peluang. Dan alhamdulillah, itulah kegembiraan yang sangat disebut oleh Nabi. Apabila kita berpuasa, maka kita menyambut hari raya. Orang Arab raya sehari lah, tapi orang Malaysia raya 30 hari. Saya buka kafe tuan-tuan dekat dengan Shah Alam. Sabtu Ahad kafe saya tak laku, kerana banyak sangat sambutan menyambut hari raya. Saya buka satu lagi kafe saya dekat Pulau Pinang. Selepas daripada hari raya laku sungguh. Sebab orang kampung mereka bakal pergi kafe untuk makan. Tapi di Selangor tak laku tuan, kerana banyak sangat sambutan hari raya. Masjid-masjid buat, jabatan kerajaan buat, surau buat, makan free sungguh. Orang Selangor kaya sungguh. Sebab tu saya duduk di Ramadan, saya tak balik Pulau Pinang. Saya sanggup duduk di Selangor. Tahun lepas saya duduk di Selangor 3 minggu. Saya pusing satu Selangor, saya dapat kutipan 600,000. Orang Selangor memang kaya semua lah. Siapa sini orang bukan Selangor? Cuba angkat tangan. Kedekut tuan-tuan. Orang Selangor kaya sungguh. Tapi tahun ni saya duduk 2 minggu. Allahu Akbar. Dapat cuma 30,000 lah. Tahun ini 2 minggu duduk 30,000 aja dapat. Tak tahu lah, mungkin orang Selangor bagi juga. Tapi mungkin dengan GST lah apa, duit kita jatuh, dapat 30,000 lah. Tak tahulah ke mana pergi duit orang Selangor ni. Tapi tak apalah, alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Hebatnya Selangor ni tuan-tuan, kuliah-kuliah masih hidup. Saya seronok sebab saya sanggup tuan-tuan sewa rumah di Subang, semata-mata nak duduk di Selangor. Tetapi tak dapat peluang lagi.
masih lagi duduk di Pulau Pinang. Saya cadang nak duduk di Selangor. Nak apa? Nak berkhidmat dengan orang Selangor ni. Sebab senang untuk berceramah. Kuliah senang sebab saya dapat tauliah. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Malam ni saya ada tauliah. Nak tengok kah? Jangan halau tangkap pula tuan-tuan. Yang ada tauliah dia nampak ni. Ni tauliah Selangor punya. Jadi boleh ceramah malam ni. Ada tak Jabatan Agama? Tu tengok ni. Tak ingin tangkap aku pula kan. Sampai hujung tahun ni habis kena perhidup pula tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ada tauliah. Sonok duduk di Selangor ni, meriah sungguh dengan program ilmu, dengan kuliah-kuliah agama. Berbeza dengan tuan-tuan negeri-negeri lain. Sebelah kita nilai aja, tak boleh masuk saya. Kalau saya ceramah kena tangkap kan. Kecuali ada surau-surau yang nak jemput saya lah, berani datang kuasa tu. Di Kedah, tempat kelahiran saya, tak boleh tuan-tuan. Saya tak dapat berceramah dan tak dapat berkuliah kecuali satu masjid aja. Masjid An-Najah dengan Masjid Sayyidatina Fatimah di Al-Ustar. Yang lain tak boleh. Kalau saya ceramah kena tangkap. Nak dapat tauliah di Kedah tempat saya lahir sangat susah berbanding dengan Selangor. Selangor kalau ada ijazah pendidikan Islam, terus panggil interview, kemudian dia tanya, kemudian dapatlah tuan-tuan. Mudah sungguh. Di Pulau Pinang, di Kedah, kena periksa dulu. Lepas periksa tuan-tuan, dia bagi kitab-kitab ni, kita kena baca semua. Lepas periksa, interview pula. Belum tentu lulus. Punya susahnya. Tapi alhamdulillah di Selangor mudah sungguh. Seronok tuan-tuan. Di Pulau Pinang sama juga macam Selangor. Masjid-masjid meriah. Hidup dengan suasana kuliah. Tapi yang penting tuan-tuan, kita nak kuliah yang kita buat, yang hadir ialah anak karya kita. Macam malam ni lah orang salak tinggi. Yang datang tu memang orang salak tinggi tunggu. Yang ni yang kita nak. Maka alhamdulillah kita sambutlah Syawal. Itu satu kegembiraan. Yang paling penting ialah kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah. Banyak di kalangan kita ni nak syurga. Aku nak syurga, tapi kita tak kenal Allah. Aku nak masuk syurga, tapi Allah tak kenal. Macam kita lah ada ayah. Ayah kita ada 16 biji kereta. Kita nak kereta ayah kita, tapi ayah kita buat tak kenal. Tuan-tuan ingat kita dapat kereta tak? Tak dapat tuan-tuan. Macam mana nak dapat kereta? Tuan-tuan kena baik dengan ayah tuan-tuan. InsyaAllah 16 biji kereta tu tuan-tuan akan dapat. Macam tu kita ni nak syurga, tapi Allah tak kenal. Allah sedih ya tuan-tuan. Sebab itu disebut oleh Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Allah. Kita kenal Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang bersih. Hati yang tak ada sifat syirik, sifat takabur, sifat yang menunjuk diri dan sebagainya. Sifat apa? Yang meletakkan Allah segala-galanya. Bila kita kenal Allah, barulah Allah bagi syurga kat kita. Sebab itulah pentingnya kita mengaji. Pentingnya kita menuntut ilmu. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan, lagi banyak dia menuntut ilmu, lagi ego dia. Ulama dulu berbeza. Lagi mengaji dia, lagi tawaduk. Saya cerita dalam YouTube. Ada orang sekarang ni tuan-tuan, dia tak nak dah hormat ulama-ulama. Sedangkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi. Kan? Saya bukan ulama, saya ustaz biasa ya. Tapi ada di kalangan kita ni tak hormat dah. Ulama-ulama yang dulu. Ada di kalangan kita yang balik-balik daripada Mesir, balik Jordan, hina ulama-ulama yang muktabar. Sedih tuan-tuan. Saya tengok dalam YouTube sekarang ni, sedih sangat. Bila ulama sama ulama tak hormat, pengikut tak hormat. Ini yang sedih tuan-tuan. Sedangkan pengikut tu hadis apa pun tak apa. Duk hina ulama-ulama, duk kutut. Jangan tuan-tuan. Sebab tu kita ni dalam duk mengaji risalah tinggi ni tuan-tuan, bila mengaji, bukan mengaji semata-mata datang, tapi kita mengaji tu nak dapat ilmu. Bukan saja dapat ilmu, tapi nak amal. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan, dia kata apa? Tak perlulah ni ulama-ulama ni semua. Kita ambil Imam Bukhari aja. Sebab hadis dia semua sahih. Tuan-tuan tengok Imam Bukhari. Imam Bukhari mati tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari, guru dia siapa? Guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan,
Dia hidup zaman Al-Ma'mun, khalifahnya. Masa tu pengikut ramai Al-Mu'tazilah. Sehingga kan tuan-tuan, dia diseksa apabila dia mengatakan Allah itu, Al-Quran itu qadim. Pemerintah masa tu mengatakan Al-Quran itu baru. Akhirnya dia ditangkap, dia disebat sehingga terlucut akan kainnya. Punya dahsyatnya karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mati 241. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, jangan hina dia tuan-tuan, dia menghafal 1 juta hadis. Ada orang kita tuan-tuan balik-balik PhD, saya hadis, jangan pakai Imam Ahmad bin Hanbal, kita ambil Bukhari saja. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Kita belagak, oh aku hebat, baca matan hadis, baca mula lupa las, tu pun berasa hebat dah. 1 juta hadis bang, muhaddisin. Jangan hina bang, Imam Ahmad bin Hanbal ni Allah bagi karamah. Imam Ahmad bin Hanbal, guru dia siapa? Gurunya nama Muhammad Al-Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mati tuan-tuan 204 Hijrah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni ada orang kina. Ni kita apa Imam Syafi'i tak payah ambil kita ambil Imam Bukhari. Imam Bukhari menuntut dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menuntut dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i digelar apa? Nasirus Sunnah. Orang gelar dia Nasirus Sunnah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Mesir. Tuan-tuan pergi tengok dekat makam dia, ada kubah macam ni. Di atas kubah tu tuan-tuan, pemerintah masa tu buat satu kapal atas kubah. Saya pergi tuan-tuan masa tu belajar Ashbah wa Nadhair. Pergi seorang tok guru dekat dengan itulah makam tu. Tok guru ni kata apa? Saya tanya tok guru, kenapa atas kubah tu ada kapal? Dia kata apa? Pemerintah masa tu nak bagi tahu bahawa Imam Syafi'i ini ilmunya macam lautan. Maka kapal itu berlayar di atas lautan. Lautan itu Imam Syafi'i. Ada orang hina Imam Syafi'i, tak payah pakai Imam Syafi'i. Bila tok guru hina, anak murid hina. Anak murid duk kutuk, sedangkan anak murid ni hadis pun tak hafal. Tuan-tuan, tu saya nak berang tu. Kita jangan duk hina ulama-ulama ni tuan-tuan. Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah. Tuan-tuan, guru dia siapa? Gurunya nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni duduk di mana? Di Mekah. Satu lagi nama Sufyan As-Sawri, duduk di Basrah. Sufyan As-Sawri ni tuan-tuan, wali Allah. Saya cerita ni Sufyan As-Sawri, nanti saya cerita guru Sufyan Uyainah. Sufyan As-Sawri ni satu ketika dia tawaf di Kaabah. Ketika dia tawaf tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang anak muda. Anak muda ni tawaf sekali, tapi anak muda ni dia tawaf, dia tak baca doa-doa yang Nabi ajar, yang Nabi selalu baca. Dia baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu satu perkara bid'ah yang dibuat, kan? Lalu Sufyan ni habis-habis tawaf, dia tanya, wahai saudara, kenapa tak doa yang Nabi baca? Kenapa kamu selawat? Ini Nabi tak pernah buat. Dia kata apa? Siapa kamu? Dia tak kenal ni. Ni tok guru besar ni, Sufyan Al-Thawri. Saya Sufyan Al-Thawri. Masya Allah, baru dia tahu. Minta maaf, dia kata, rupanya kamu ni tok guru yang besar. Sebenarnya aku nak cerita, dia kata, aku tawaf ni aku tak baca doa-doa yang Nabi ajar. Kerana apa? Kerana tahun lepas aku datang dengan ayah aku. Ayah aku tawaf, habis tawaf, dia duduk, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, aku reba dia. Ketika aku reba dia, dia meninggal dunia atas reba aku. Bila dia mati atas reba aku, dalam beberapa ketika saja, tubuh ayah aku ni bertukar warnanya daripada kulit yang biasa jadi hitam habis. Bila jadi hitam, aku tengok ayah aku menangis, dia kata. Aku menangis, dia kata. Sambil duk menangis, duk berdoa, ya Allah, kenapa ayah aku ni jadi hitam, muka hitam? Tengah duk menangis, duk berdoa, aku tertidur. Tiba-tiba datang seorang lelaki, wajahnya bercahaya. Duduk sebelah ayah aku. Tiba-tiba tangannya mengusap kaki ayahku sampai ke muka. Dengan izin Allah, ayah aku kulit yang hitam tadi, muka yang hitam, bertukar, bercahaya. Bila bercahaya, aku tanya, wahai saudara, siapa saudara?
Maka lelaki yang wajah berseri tadi bercahaya, dia kata apa? Sebenarnya ayah kamu masa hidup ada seorang yang melakukan maksiat. Ayah kamu ni selalu buat maksiat, tetapi ayah kamu ni tak pernah lupa kepada aku, iaitu berselawat kepadaku. Aku ialah Muhammad Rasulullah. Bila kata macam tu, rupanya ayahku ni buat maksiat, selalu selawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah datang bagi syafaat walaupun dia dah meninggal. Wahai Tok Guru Sufyan As-Sauri, oleh kerana kan ayah aku ni, aku dapat mimpi macam tu. Mulai daripada hari tu, apa buat aku akan selawat. Termasuk aku tawaf ni aku selawat. Tuan-tuan tengok. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia dapat hebatnya selawat. Daripada mana tuan-tuan? Yang dapat info tu daripada Sufyan As-Sauri, seorang ulama hebat. Sufyan Uyainah duduk di Mekah, guru kepada Imam Syafi'i. Berguru macam ni lah. Bila berguru tuan-tuan, tiba-tiba Sufyan Uyainah ni guru Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wahai Syafi'i, kamu pergi carilah tok guru lain, aku tak boleh ajar dah. Kamu ni lebih pandai daripada aku. Tengok, tawaduk tok guru. Dia kata pergi mengaji, tempat lain pula. Pergi mengaji di Madinah, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas tu siapa? Imam Malik yang mati 176 Hijrah. Tengok tok guru dulu. Jangan dia kata sudahlah mengaji kat aku, pergi mengaji tok guru sana pula. Tok guru sekarang bukan macam tu. Mengaji dengan aku saja. Jangan mengaji dengan orang lain. Orang lain tu kulit dia. Mengaji dengan aku isi. Kalau isi tak ada kulit, apa dia? Tai. Kalau isi tak ada kulit, yang tu tuan-tuan. Kalau kulit hebat, isi hebat, betul tak? Sebab tu ulama dulu mengaji kulit ke kulit. Kitab kuning, kulit ke kulit. Kulit hebat, apa dia? Buah durian. Pegang tu berdarah, nak buka punya susah. Tengok-tengok dalam, musang king. Makan punya sedap. Kulit hebat, isi hebat. Ni ada orang nak ambil isi saja. Mengaji apa dengan ulama ni? Mengaji dengan aku. Aku PhD. Aku pakar. Allah bang, jangan belagak bang. Saya mengaji PhD juga, tapi bukan bahagian hadis. Saya mengaji psikologi. Ada seorang tuan-tuan Profesor Emeritus. Semua teori kaunseling dalam otak dia, dia orang sebut pioneer. Pioneer ni perintis. Tak payah sebut dah nama profesor apa. Semua dalam otak dia. Mai datang 2 minggu tuan-tuan, tiba-tiba dia tak ada. Kami bertanya, kenapa profesor tak datang? Tak tahukah? Ada orang penjarah lain beritahu. Saya kata kenapa? Dia kena stroke. Profesor Emeritus tu semua teori psikologi dalam otak. Teori kaunseling semua dalam otak. Kami pergi ziarah dia, tengok-tengok lumpuh sebelah kiri. Mulut hebat. Saya pergi tanya, Profesor, bagi Datuk macam mana? Boleh buat apa? Tak boleh nak buat apa. Masa tu nak tanya dia teori. Jangan tanya, tak ingat. Dia kata, dalam masa 2 minggu Allah ambil 1 malam, semua teori lupa habis. Jangan duk belagak bang. Dia ni perintis kepada teori psikologi. Dalam 1 malam aja lumpuh seluruh badan, lupa semua teori. Kami bawa lah Prof, tolong ni ada borang ni nak kena isi. Dia pegang tak boleh tangan. Nak pegang pen tak boleh. Nak sign, dia tolong sign tak boleh nak buat apa dah. Dia Tuhan ambil 1 malam dah. Jangan belagak aku PhD. Ni aku hebat. Hebat apa? 1 malam Tuhan ambil habis. Tengok Tok Guru dulu. Sudahlah mengaji dengan aku, pergi mengaji dengan seorang ulama hebat. Nama apa? Malik bin Anas. Dekat Madinah. Aku tak boleh buat apa dah wahai Syafi'i. Sebab tu tuan-tuan, kalau mengaji dengan guru tu kata apa? Kalau dia betul guru tu, dia bawa hadis dan Quran, itu qat'i, ikut dia. Jangan ikut saya. Ikut dia. Tok Guru dulu macam tu. Lalu dia pergi tuan-tuan, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia nak pergi jumpa Imam Malik. Dia pergi jumpa Gubernur dulu. Gubernur Mekah masa tu. Wahai Gubernur, Datuk, boleh tak bawa saya jumpa Malik bin Anas? Terkejut ni Gubernur ni, nak bawa Malik bin Anas. Dia kata, aku boleh bawa dekat kamu Jabal Uhud, tak apa lagi.
daripada bawa Malik bin Anas. Aku tak berani. Dia. Ni, pemimpin dulu takut dengan ulama. Kita pemimpin salah, sekarang ulama boleh dibeli. Boleh dibuat suka, ikut suka hati. Tambah ustaz-ustaz, ikut suka. Pulau Ketam saya kena. Daripada Penang 24 jam. Baca khutbah ya. Alhamdulillah. Last kali tuan-tuan lepas selawat. Ya Allah, doa. Kau kalah pemimpin yang zalim dalam pihak raya akan datang. Saya doa macam tu ya. Ya Allah, kalahkan pemimpin yang zalim dalam pihak raya akan datang. Masa tu tuan-tuan 2014. Ada orang report tuan-tuan, saya kena tukar 24 jam ke Pulau Ketam kerana doa kalahkan pemimpin yang zalim dalam pihak akan datang. Zalim tu maksud siapa? Tak kira siapa apa kan. Tiba-tiba dia terasa. Terus tukar saya Pulau Ketam terus. Saya pergilah tuan-tuan Pulau Ketam, tuan-tuan 7 bulan. Gaji tak dapat. Tu kira ustaz macam saya. Tak apa. Saya kata biar tak dapat gaji. Balik saya hantar mata khutbah. Kita mesti laksanakan hukum Allah. Hukum Allah ini hukum kita. Ada orang tegur dalam khutbah. Ustaz, dalam khutbah. Dalam khutbah memang kurang ajar tu ya. Ustaz, dia angkat tangan. Saya tahu dah lara dah. Ustaz, kapal sing pun tak nak terima hukum hudud. Ustaz nak kata apa? Masa tu kapal sing ada lagi. Saya kata kat dia, abang tegur saya dalam khutbah, abang lara, pahala dah tak ada. Dia jawab, mampus bi? Orang utara mampus tu biasa tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi ke utara. Dia bangun pagi, pak mentua orang utara. Letih nak mampus. Maksud dia letih tersangat-sangat. Kalau dia kata letih nak mampus, dia kata. Lepas tu lapar nak mampus. Lepas tu lapar sangat-sangat. Lepas tu dah kenyang pula, kenyang nak mampus. Kenyang pun nak mampus. Tapi bukan mampus pun, maksud dia tersangat-sangat kenyang. Lepas tu dah kenyang, mengantuk nak mampus. Lepas tu dia tidur, memang mampus ya tuan-tuan. Tu orang utara tuan-tuan. Satu lagi orang utara apa nama? Apa yang kahwin orang utara jaga, pak mentua nanti, apa nama? Ni apa nama? Apa nama? Itu dia apa? Lagu mana? Ni lagu mana ni? Ni kalau dah jadi ni lagu mana? Ni kalau dah selesai lagu mana? Lagu mana? Saya ingat pengetua saya perempuan, lagu mana? Tiba-tiba ada seorang cikgu orang Johor, dia angkat tangan. Puan Hajar, kita nak menyanyi lagu apa? Dia kata. Lagu mana? Satu lagi apa? Tak tahu. Orang tahu kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan, dia kata tak tahu tu maksud dia tersangat-sangat. Tak percaya tuan-tuan pergi klinik. Lepas tu tuan-tuan buat berjalan macam nampak terkejut sikit kan. Nanti nurse tu kata, ni duk jalan sana jalan sini nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Orang utara teruk semua tuan-tuan, tak tahu apa. Tu orang utara. Mampus bi tu biasa kan. Mampus bi. Saya kata abang tegur saya, abang lara. Tapi saya nak bagi satu analogi. Saya postman pergi rumah Cina nak hantar surat. Sampai rumah Cina, tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing menyalak. Postman terkejut. Postman dikejar oleh anjing. Menggigit punggung postman. Itu biasa, betul tak? Anjing menyalak, kejar punggung postman. Biasa. Tetapi luar biasa. Seorang postman pergi rumah Cina. Ada seekor anjing. Anjing menyalak. Postman menyalak. Anjing terkejut, cabut. Postman kejar, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Saya kata dalam khutbah tu, kalaulah orang bukan Islam menyalak hukum Allah, itu biasa kerana dia bukan Islam. Ni kita nama Muhammad, nama Abdullah, nama Islam, menyalak hukum Allah. Ini luar biasa. Bila sesebut macam tu, terbeliak biji mata dia. Rupanya yang tegur saya tu 3 line bro. Mati saya. Dia bawa 30 orang. Siap nak tumbuk lagi. Saya sembahyang tak khusyuk dah. Dia nampak banyaklah tangan nak tumbuk ni. Kan? 30 orang. Sembahyang habis-habis tuan-tuan. Bagi-bagi salam. Doa. Lepas doa. Jawatan kuasa masjid belah. Seorang pun tak tunggu. Saya kata apa nak jadi pun Allah ada. Kita duk mengaji akidah ni.
Allah ada, jangan takut. Kalau dia orang nak buat kita, kalau Allah kata tak boleh, insya-Allah ada orang akan halang. Saya kata, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku tadi sebut ini untukmu ya Allah, pertahan agamamu, tolong aku ya Allah. Saya pun bangun. Tiba-tiba dia datang, Ustaz, kami baru faham Ustaz. Rupa-rupanya kita orang Islam, takkan kita tak nak ni hukum kita, dia kata. Orang bukan Islam biar pilah, dia kata. Terima kasih Ustaz. Dia pun cium tangan saya pun alhamdulillah. Tiba-tiba tuan-tuan, hidayah milik Allah. Kawan dia tunggu daripada pintu masjid sampai pintu kereta saya. Salam ni, cium tangan. Terima kasih Ustaz, kami baru faham Ustaz. Cium tangan. Saya pun jalan cepat tuan-tuan, tekan remote, buka pintu start, belah terus tuan-tuan. Tunggu apa lagi, bala dah lepas. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Ini guru Imam Syafi'i ni tak berani dia. Apa nama gubernur ni? Tak berani. Kalau nak bawa Jabal Uhud, aku sanggup. Nak pergi Imam Malik, aku tak sanggup. Syafi'i pergi sendiri. Syafi'i pergi tuan-tuan, sampai depan rumah Imam Malik bin Anas. Diketuk pintu, pembantu keluar. Siapa kamu? Saya Syafi'i, Muhammad Idris Al-Syafi'i. Buat apa? Nak jumpa Malik bin Anas. Imam Malik. Sekejap, dia masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada Al-Syafi'i, Muhammad Idris Al-Syafi'i. Imam Malik kenal. Al-Syafi'i, ya ada apa? Dia nak jumpa kamu, nak belajar dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Bagi tahu dekat Syafi'i, suruh hafal Al-Muwatta. Hafal Muwatta, jumpa aku. Lepas tu ni keluarlah. Wahai Syafi'i, Imam Malik kata, nak jumpa dia, hafal dulu Al-Muwatta. Tuan-tuan tahu tak Al-Muwatta? Al-Muwatta ni daripada Wata'a, iaitu dikumpulkan semua istinbat hukum para ulama masa tu. Tulis Al-Muwatta. Dia kata pergi jumpa, datang semula. Jika kamu dah baca Muwatta, apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik, Al-Muwatta itu semua di sini. Muwatta tu hafal dah. Imam Syafi'i kata semua dalam otak. Tapi tuan-tuan lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Saya nak ceramah, apa pun tak bawa. Dalam kepala otak tuan-tuan dah nampak. Tuan-tuan lagi hebat daripada Imam Syafi'i, tuan-tuan. Tengok mana bawa apa pun tak bawa. Memang teruk dia hebat. Semua dalam ni dah Ustaz, jangan takut. Ni dalam ni. Tuan-tuan, Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah. Imam Malik bin Anas, tuan-tuan, guru dia siapa? Gurunya nama Abu Sunan. Abu Sunan, guru dia siapa? Al-Akhrash. Al-Akhrash, guru dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, guru dia siapa? Nabi SAW. Cuba tengok ulama dulu. Rentetan belajar guru ni. Kita mengaji mana? Kita mengaji 3. Kita Google Nabi SAW. Belagak hebat. Kita ni guru pun tak ada. Google semua. Hadis Hasan ke apa ni? Ghairul Hasan. Google. Google ya. Oh, aku hebat lagi. Aku hadis apa yang tuan-tuan hafal? Abu Hanifah 1 juta. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Tuan-tuan baca kitab dia, ya Allah, tak mampu tuan-tuan. Penin kita. Saya pergi mengaji tuan-tuan usul fiqh, nama Asybah wa Nadhair, pergi Mesir. Belajar kitab tu penin. Ni ada di kalangan kita balik PhD, tuan-tuan, i'rab ayat pun tak betul. Belagak, baca tak ada baris. Baca pun tak betul. Kita boleh nampak dah. Baca pun tak betul. Kita jangan tuan-tuan. Kita ni lemah tuan-tuan. Kita saling memerlukan. Apa salahnya bab-bab khilaf sikit-sikit ni tuan-tuan bertekan lah. Tuan-tuan tengok Imam Sudais. Imam Sudais, dia datang Malaysia. Tuan-tuan tengok. Semua masa tu duduk tunggu. Dia nak baca Fatihah. Bismillah baca atau tidak? Saya pergi tuan-tuan. Masa tu tak silap Masjid Shah Alam. Dia ni di Mekah dia baca tak Fatihah. Tapi datang Malaysia semua tunggu. Mesti tak baca. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua terkejut, termasuk ngaku. Kata Wahabi tapi baca. Dia doktor tapi faham agama.
Meraihkan tempat di mana dia datang. Lepas tu dah habis Fatihah, amin. Dengar lagi, tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Baca bismillah. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab bismillah ni khilaf. Ada hadis boleh, ada kata tak boleh. Kita jangan bergaduh. Sebab Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i, anak muridnya ada Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka tak sependapat tuan-tuan. Walaupun mereka ini ialah mazhab Imam Syafi'i, tapi mereka saling meraih antara satu lain. Ni kita balik-balik tu nak tunjuk terus, datang duduk depan tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca Fatihah langsung. Nak tunjuk apa? Aku ni mengamalkan sunnah Nabi. Hanya ada hadis saja. Jangan baca Fatihah. Jangan baca bismillah. Bang. Ni, Dr. Sudeh ni datang Malaysia. Rakaat pertama, dia baca bismillah. Kemudian dia baca Fatihah. Kemudian dia baca surah tu, dia baca Fatihah. Rakaat kedua, dia tak baca bismillah. Nak menunjukkan apa? Aku datang ni nak raih tuan-tuan di sini mazhab Syafi'i. Walaupun aku tak baca bismillah, tapi boleh nak baca pun boleh, tak baca pun boleh. Tengok, ini orang alim. Ada orang kata, kalau kita ni tak nak, kenapa kita berimamkan mereka? Mereka lebih faham agama daripada kita. Faham agama daripada kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, buat khilaf-khilaf sikit-sikit ni tuan-tuan, bukan boleh bawa kepada kufur. Betul tak? Ni selawat tak selawat, boleh bawa kafir ke? Kita selawat ketika mana tarawih, ada pendapat kata kafir apa? Woi! Geram ni. Ada tak? Selawat dalam tarawih kafir, ada tak? Ada tak? Tak ada, betul tak? Loh, masjid ni selawat tak? Kafir habis ya? Kita nak selawat. Saya bawa seorang syekh daripada Mesir. Dia tuan-tuan memang tuan-tuan tak ada selawat di sana. Bawa dia duduk semayang tarawih sekali. As-salatu sunnatan tarawih rahimakumullah. Salatu la ilaha Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata apa? Sallallahu alaihi wasallam alaih. Kan semua bakal sebut, hak belakang tu tak faham. Allah, haram tak tahu apa pun. Tapi syekh ni habis-habis semayang tuan-tuan. Saya tanya lah, ya syekh, kif as-salah? Macam mana semayang? Kuais. Dia buat macam ni. Bagus. Limadha kuais? Kata, kenapa bagus? Laisa fi hadha as-salah as-salawah ba'da. Dia kata, tak ada solawat di antaranya. La. Hadha kuais, bagus. Dia kata, bagus. Dia kata, bagus. Bagus macam mana? Dia kata, kami di sana ni tak boleh buat. Tetapi orang Malaysia lepas semayang boleh amin imam baca. Kan kita lepas semayang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita belakang, amin, amin. Mereka tak boleh buat, kita boleh buat. Kita boleh selawat sekali. Dia kata, bagus. Dia kata, hadza bid'ah. Sajalah probok dia. Bid'ah, dia kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sebut ayat Quran. Tidakkah Allah suka benda baik? Tengok orang alim. Dia tak kutuk kita pun. Ni kita datang-datang nak tunjuk. Hari ni saja saya tak mau bagi selawat. Kerana nak tunjuk kata bahawa ada hadis Nabi kata tak boleh. Mau pegang mau bubuh biji lah. Ra'i lah tuan-tuan. Ra'i perkara ni khilaf ya. Khilaf ya, betul tak? Hang nak selawat tak dia. Bukan orang masuk neraka pun. Allah tak sampai. Selawat. Man salla alayya salatan sallahu biha alaiha asyara. Barang siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kat kita 10. Tu namanya kelebihan. Ni, kalau orang Melayu ni tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, terbina hukum ni dengan 5 perkara. Ni kita kena faham ni. Terbina hukum ni dengan 5 perkara. Pertama, dengan Quran. Contohnya apa? Hukum zina, Quran sebut. Kan? Terbina hukum dengan yang kedua, hadis Nabi. Kan? Hadis ada sebut, menghuraikan dalam Quran. Ini namanya qat'i. Jangan kita ambil 2 aja. Kita kena ambil yang ketiga, iaitu fatwa sahabah. Fatwa sahabah ini apabila hukum yang mana Nabi pernah buat, tapi
Ada sahabat kata tengok Nabi buat macam ni. Ada sahabat kata macam ni. Maka fatwa sahabat diambil. Contohnya kita semayang tarawih, kita buat 20 rakaat dengan witir 3. Ambil apa? Pendapat Sayyidina Umar. Kalau nak ikut Nabi 8 ya. Tapi Umar kata dia cantumkan, kita ambil ni Sayyidina Umar. Tu yang kita buat 20 rakaat. Ambil ni. Ada orang kata tak mau dah, tak mau. Kita jangan ambil Sayyidina Umar. Kita ambil buat 8 semua. Tapi ada kita ambil Sayyidina Umar Al-Khattab. Contohnya tuan-tuan Baitul Mal. Ini Sayyidina Umar. Ni fatwa. Kemudian lepas Sayyidina Umar, fatwa sahabat, iaitu ijma' ulama. Ijma' ulama ni macam mana? Contohnya dikatakan dadah. Kan? Dadah haram atau tidak? Haram. Ambil macam mana? Bukan dadah. Okok lu. Okok haram ke makruh? Ulama bersidang mengambil jika sekiranya ayat Quran ila tahlukah, kamu mencampak diri kamu kepada kebinasaan, maka diambil itu isa okok, maka jadi haram. Jadi haram. Ulama berpakat, fatwa ulama. Kemudian itu ambil ijma' ulama. Lepas yang kelima, nama qiyas. Qiyas dihukum macam mana? Dadah. Saya mengajar dadah tuan-tuan di sekolah. Ada anak murid angkat tangan tanya saya, "Ustaz, saya nak tanya, ada tak ayat dadah?" Saya kata tak jumpa lagi ya. Tapi kias kepada hukum tu ada. Kami jumpa, dia kata. Yang mana satu? Cuba baca tengok. Fi amadim mumaddadah. Saya kata bunyi dadah makna lain. Dia kata fi amadim mumaddadah, ayat dadah, dia kata. Dadah ini kias macam mana? Kias kepada hukum arak. Jika memabukkan, maka dia haram. Kita kena ambil ini. Ada orang kata tak mau, kita ambil 2 saja. Bila 2 saja, tu jadi masalah. Datang Malaysia tuan-tuan, kita tak nak ambil ijma' ulama' orang Melayu. Orang Melayu kita buat tahlil, tuan-tuan tahu kenapa? Tuan-tuan tahu tak kenapa kita buat tahlil? Kita buat tahlil dulu tuan-tuan, bila mayat ada di tengah rumah, yang duduk dalam rumah tu bukan orang yang alim. Tuan-tuan tahu orang Melayu dulu, yang ujung sana yang belaga ayam, bersembang tentang laga ayam. Kita belaga ayam ni macam mana ni, kalau ayam bapak ni belaga ayam. Sini yang nombor ekor. Yang sana pula yang kenuri. Jadi tok guru ni balik daripada Mekah. Masuk. Assalamualaikum. Daripada duk sembang, mari ikut saya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wassalamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khusutir ruh Muhammad bin Musa syaulillah lahumul Fatihah. Nampak tak? Maka semua bila sebut Fatihah, tahu tak apa? Fatihah tu apa dia? Semua yang belaga ayam, yang nombor ekor, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nampak? Tak ambil daripada ijma' ulama' ni orang Melayu kita ni. Kenapa buat tahlil? Sebab apa? Dulu kalau tak buat, pakai tak baca Quran dah tuan-tuan pada mayat ni. Buat tak tahu aja. Lalu tok guru dibuat tahlil, Al-Fatihah, semua baca. Yang nombor ekor berhenti, yang laga ayam berhenti, yang kenuri semua berhenti, semua baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, tok guru pun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Sampai 11 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Saya nak tanya, tahlil tu baca apa? Baca Quran. Tidakkah baca Quran dapat pahala? Dia orang kata tak sampai kat mayat. Mayat tak dapat, kita baca dapat tak? Adakah tahlil selain daripada ayat Quran? Ada tak? Hei, mayat dah mati, dia dah tak ada. Ada tak tahlil buat macam tu? Tak ada. Kalau tahlil buat macam tu, tuan-tuan ambil semelih buang tuan-tuan. Semua ayat Quran. Nampak tak? Ulama buat tu kerana apa? Situasi yang berlaku di Malaysia, di Nusantara tuan-tuan. Lalu buat tahlil. Ada orang hina tuan-tuan, buat tahlil buat apa? Kalau tak buat dulu tuan-tuan, pakai tak baca doa lah tuan-tuan. Kemudian kita buat baca Yasin malam Jumaat. Ada orang kata ni bid'ah. Bang, orang Melayu ni kalau tak baca Quran, pakai tak baca.
Maka ulama kita ni, apa salahnya kita letaklah malam Jumaat tu baca Yasin. Jadilah baca juga. Kalau tidak tak baca. Saya cerita tuan-tuan lah. Ni saya duduk di Selangor. Duduk Selangor kan. Hari tu tuan-tuan, minggu kedua. Kita pun datanglah semayang subuh. Hari tu hari Jumaat. Ni nak bagi tahu ni hebatnya. Masuk tolak pintu. Dia tengok Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz, sila tolak jadi imam. Dia orang kenal. Kita pun hari Jumaat biasalah kan. Nak habaq kata hebat, orang Melayu ni selalu bila hari Jumaat sujud sejadah. Jadi mesti dia buat. Rupanya masjid tu tak pernah buat. Ramai yang nak pergi kerja, sibuk. Saya pun dah tolak-tolak lepas yang qamat tu. Saya pun naiklah iqamah kan. Lepas naik Allahu Akbar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dah habis apa semua? Amin. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kan? Rupanya di belakang tu banyak nak pergi kerja. Kita pun wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud Allahu Akbar. Bila sujud, dia orang tak pernah buat. Tengok ada seorang tu subhanallah, nampak sangat mangkuk ayun. Dia ingat saya lupa rokok tuan-tuan. Saya buat tak tahu. Jadi yang belakang pun dia tengok saya sujud, semua pakai sujud lah. Bila sujud saya pun naik lah. Dia orang tak pernah buat. Saya pun naik. Tantajafa junubuhum. Hati ni dah jahat. Sebab saya tadi dah beritahu dah, mesti mereka ni mangkuk ayun. Bila ada hati jahat, terlupa ayat tadi. Tuhan bagi lupa tu Tantajafa junubuhum. Ya Allah, lupa. Yang belakang tu kita ingat boleh tegur. Pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai tuan. Serban saja lah. Kita pun ulang lah. Tatajafa junubuhum. Ulangkan lagi. Tatajafa junubuhum. Tiba-tiba ada seorang tegur tapi tak membantu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Saya duk dengar korang ajar betul. Mesti dalam hati dia kata apa? Oi, baca apa panjang-panjang. Qul huwallah sudah. Kami nak pergi kerja Lain kali saya pun dah tak ingat dah. Qul huwallahu ahad. Allah tuan-tuan, orang Melayu kita ni. Tu baca sikit beza lah. Tu pun ada orang subhanallah. Kerana apa? Kalaulah orang Melayu kita tak baca malam Jumaat Yasin, tak bacalah Quran. Betul tak? Tu yang ulama kita buat tuan-tuan. Malam Jumaat baca Yasin. Tuan-tuan tak mau baca Yasin, baca surah Kahfi pun boleh Bacalah surah apa pun. Tapi ulama ni buat macam tu. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni kalau tak buat tuan-tuan, memang takkan buatnya. Kalau kita tak selawat, pakai tak selawat lah. Kan? Apa Ramadan, kita tadarus. Sekarang tadarus tak? Tak ada. Pencen tu tahun depan pula. Sepatutnya tadarus ni buatlah tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz kita yang suara sedap. Teruskan. Sebab Quran ni tinggal tuan-tuan lupa. Tuan-tuan tak percaya, jangan baca 2 bulan. Nanti baca dia lambat. Sebab Quran ni lagi lama baca, dia akan lancar. Sebab tu disuruh tadarus dalam Ramadan. Lepas Ramadan tadarus pula. Ini kita tak Ramadan tadarus. Yang datang siapa? Tua-tua semua. 70. Bila 70 ni khalifah yang muda ni nak tegur, malu. Sebab dia 70 nak ubah susah dah. Saya pernah ada seorang pakcik umur 70 baca wala qad qalaqanal. Kata pakcik ni taranum apa ni? Lagu apa? Lagu ikut suka. Jenuh tuan-tuan, tegur tak boleh buat apa. Allah, tak tahu nak buat. Kita tegur dia, pakcik umur 70 baca macam ni. Dia kata apa? Aku baca semua tegur. Tadi hampa baca aku tak tegur pun. Dia kata. Peminah tuan-tuan. Saya ingatlah makcik-makcik saya mengajarkan, makcik-makcik tua-tua.
Susah tuan-tuan bila dah berumur kita nak didik susah. Tapi yang dah boleh didik alhamdulillah. Ni makcik-makcik ni duduk tiba-tiba tak datanglah tuan-tuan, maklum dengan mak ngah depan ni. 3 orang tak datang, maklum mak ngah mak apa tau. Jadi saya katalah, Mak Su duduk belakang tu, depa 20 orang. Mak Su, mari duduk depan ni. Ni maklum mak ngah makcik tak datang. Tahu dia kata apa? Tak mau. Dia kata kenapa? Malaikat dah tulis dah. Depan 3 orang tu tak datang, dia kata. Saat lagi makcik pindah, dia tulis makcik pula tak datang, dia kata. Pening tuan-tuan. Orang tua-tua ni mulut cakap pandai, tapi haram tak boleh pakai, tuan-tuan. Oh, susah tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh kita lepas Ramadan buat ni tadarus. Buat tadarus tuan-tuan. Buat macam mana? Ada khalifah, tapi Selangor bagus. Saya cerita dalam YouTube. Selangor ni banyak ambil imam-imam hafal Quran. Sini ambil tak? Ustaz imam lah. Ustaz hafal Quran bagus ya. Bagus. Tempat lain tak tahulah, tapi Selangor bagus. Bukan saja hafal Quran, baca qiraat. Oh, baca qiraat. Yang tu yang seronok tu. Baru kita lihat keindahan Al-Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pernah dengar tak? Maliki yaum patut panjang kan? Tapi Maliki yaumiddin rupanya bukan tak betul qiraat. Ihdinas sirat, tapi dia baca apa? Ihdinas sirat. Zira tu qiraat. Bukan tak betul, tapi Selangor bagus. Ada yang baca alaihum, itu qiraat. Ada yang baca alaihimu, tu qiraat, tuan-tuan. Tempat tu Selangor bagus. Banyak tapis-tapis tuan-tuan. Macam sekolah saya 20 orang keluar habis. Pusing Pulau Pinang tu. Saya ajar bagi baca pelik sikit, baca qiraat. Baru orang dengar keindahan Al-Quran. Ini kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang tu lena habis tuan-tuan. Cuba baca qiraat sikit bagi sedap kan. Sebab kita ni tuan-tuan, qiraat ni macam kita lah di Malaysia. Qiraat macam-macam dia. Kalau pergi ke Latih, qiraat macam mana? Demolani tak supa mula. Tu qiraat Kelantan. Kalau Terengganu, makan ikan tambang tepi pinggang semua ji. Kalau kalau apa? Kalau Melaka dia semua lah habau kan, tepi pagau kan, semua maki semua. Kalau jumpa tu, oi lah habau kau. Orang Melaka kalau tak maki tuan-tuan, memang bukan orang Melaka lah. Siapa sini orang Melaka? Korang ajar tak angkat tangan. Orang Melaka maki saja, tapi hati baik tuan-tuan. Sama juga orang Johor. Orang Johor bagus. Orang Johor ni nada dia bagus. Bila cakap tu, lama tak jumpa, kita nak ke mana? Berbulu aku dengar. Orang Johor. Ni tu qiraat tu, qiraat. Turun bawah. Turun bawah pula. Pulau Pinang, macam-macam Pulau Pinang. Hang semua. Bukan saja hang tu, hang lekeh, hang jebat, hang lekeh, hang kasturi. Hang semua. Hang nak pergi mana? Hang nak buat apa? Hang duk tengok apa? Semua hang. Itu qiraat Pulau Pinang. Kalau Kedah, macam-macam ada. Kalau dekat Baling, tak today. Pernah dengar tak Baling? Tak today. Tak today tu maksud dia tak tahulah woi. Ada Mak Saleh datang, what is the day for today? Tak today. Tak today tu maksud dia tak tahulah woi. Satu lagi orang Baling, jangan tuan-tuan kata bilik A. A tu maksud dia bilik air. Pernah tuan-tuan buat perjumpaan jamaah haji, yang penceramah tu orang Selangor. Okey jamaah, dah habis ceramah, tunggu bilik A. Bilik A lah, bilik A. Habis tengok-tengok jamaah Baling semua duduk bilik air. Rupanya bilik A tu orang Baling bilik air. Allah, tu qiraat tuan-tuan. Itu naik sikit. Naik. Ni, Perak lagi macam-macam qiraat. Kalau Taiping, dia tak sebut Taiping. Dia Taiping. Kalau Taiping, tuan-tuan pergi nak beli buah, dia katanya, awat buah ni busuk. Semua awat. Ambil daripada bahasa Inggeris, awat.
Awat. Lepas tu naik atas sikit, Kuala Kangsar yop. Moh lah kita yop. Ata semua. Tu Kuala Kangsar. Pergi sikit sana, manjung. Botol kiri, botol kanan. Botol lain pula. Kiraat dia. Botol dia sebut botel. Kan? Ingatkah dua, rupanya tiga. Tu botel. Kalau botel. Tapi kalau kota, jangan ubah. Tuan-tuan ubah, kena tumuk dengan orang botel. Kan? Cerita tuan-tuan dalam YouTube ulang tak apa. Dua orang botel datang Selangor. Masa tu tuan-tuan sembahyang tarawih. Dia duduk di belakang tu dengan member dia. Allahu Akbar. Dengar baca qiraat. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia duduk dengar. Kenapa pelik? Maliki Yaum patut panjang, tak panjang. Ihdinaz sirat. Pelik lagi. Alaihimu. Pelik lagi. Tak apalah. Mungkin dia silap baca kot. Tiba-tiba dengar baca surah Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Dia kalih kat member dia. Orang kita, dia kata. Orang kita apa? Qiraat bro. Allah, nampak tuan-tuan nak lena merapu sikit tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita ni tuan-tuan tengok keindahan Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita ni tuan-tuan berguru, baru kita tahu bahawa ilmu Allah ni kal bahar. Kan? Midada li kalimati rabbih lana fidal qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmu Allah ni lagi mengaji, lagi bodoh, bukan pandai. Lagi mengaji, lagi tak tahu, nak lagi. Sebab dia lautan yang tak ada hujung. Nampak macam tak ada hujung. Jangan kata aku mengaji, aku pandai. Tak ada bang. Lagi mengaji, lagi nak tahu, lagi lemah. Saya mengaji usul fiqh. Ya Allah, tak tahunya aku. Bila nak istinbat hukum. Ya Allah, lemahnya aku. Bang, mengaji kena berguru. Jangan baca kitab saja. Kalau baca dia ada basic tak apa. Baca saja tuan-tuan. Asyaitanu syaikhuhu. Syaitan akan guru kita. Sebab tu kena berguru tuan-tuan. Macam malam ni cuma ceramah bagi motivasi. Kalau nak mengaji tuan-tuan tak ada kitab, kita ada kitab. Sebab tuan-tuan ni macam Imam Syafi'i, semua di otak. Pandai-pandai semua tuan-tuan, tak perlu kitab. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita alhamdulillah Tuhan bagi kegembiraan kita ni hari raya boleh datang ramai-ramai. Boleh dengar kuliah, sambung lagi kuliah, boleh mengaji lagi. Yang ni yang kita nak tekan. Kita harap esok farhatan yang kedua, kita bertemu dengan Allah. Macam ni lah kita dapat bertemu. Tiba-tiba tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan jangan lupa saya. Ya Allah, kami masuk syurga kerana Ustaz Abdullah Khairi. Ya Allah, tarik dia. Saya pun nak masuk syurga. Tapi kalau saya masuk dulu, saya akan tarik semua tuan-tuan. Yang depan ni dulu. Yang balik tak ada harapan. Tunggu sampai habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hidup kita ni gembira-gembira juga, tetapi kita kena gembirakan orang lain. Ceramah ni kadang-kadang nampak gelak-gelak. Tuan-tuan balik, pasang balik. Ada manfaat tak ceramah saya? Ada orang hantam saya. Apa ceramah ustaz ni gelak-gelak? Hei, gelak-gelak apa? Nabi tak pernah buat. Bang, saya baca khutbah, saya pegang belah kiri, belah kanan. Dia orang kata saya, apa Nabi ni tak ikut Nabi. Nabi sunnah pegang kiri, saya pegang tangan kiri. Dia orang kata juga. Aku pun pening. Tak apa, lah kali aku tak depan, pegang dua. Allah, susah lah. Nak ikut orang kata susah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hidup kita ni jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Sebab tu tuan-tuan, masjid Salak Tinggi ni, kita boleh buat program ni. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih, tahniah kepada jawatan kuasa masjid. Ada yang panggil saya, ada orang kata saya diman. Bang, saya bukan diman bang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi kat Penang, ada Ma'had Tafiz Asy-Syafi'i, saya punya. Ma'had Tafiz Asy-Syafi'i itu ada 8 orang anak yatim. Tak bayar yuran, makan free, tidur free, semua free. Semua saya tanggung. Dan ada 40 orang lagi anak-anak yatim, anak-anak yang susah. Mereka belajar di sekolah tu, yuran mereka bayar 140 kan. Semua saya tanggung. Dan alhamdulillah, saya tak suka kutip derma.
Tak suka. Sebab tu saya buka kafe. Kafe dekat Shah Alam tu. Orang makan tu, gaji sana tu, bayar gaji guru dekat sekolah saya. 5 orang. Gaji guru bagi 800. Datang 2 bulan yang. Bulan ketiga berhenti. 800 tuan-tuan nak makan apa? Saya naik 1,200 mengaji, belajar 5 bulan. Mengajar 5 bulan. Cabut juga. Akhirnya saya bagi 2,000. Guru saya 2,000. Rumah bagi. Makan dekat kantin free. Kafe saya ada di sana. Makanlah. Kita bagi kuranglah sikit. Ni, baru duduk. Cuba bayang 5 orang. Dah berapa dah? Berapa? 10,000 bang. Gaji guru saja. Tukang kebun. Tukang kebun bagi 300. Kapet surau. Dia pejam mata lah. Dia vacuum semua. Segala buah tasbih, segala tiga sejadah dia vacuum habis. Kita naik bagi 900. Barulah. Jaga. Bagi 900. Sama juga dengan siak sini. Siak sini berapa? 300 ya betul tak? Tu pun allowance tahunan. 300. 500 sebulan. Tu yang pejam mata. Segala buah tasbih tu imam pun dia sedut. Cuba naik tengok bagi 1,200. Tandas dia cuci tu. Ini tak perum tarik dia bagi 500. Perum pintu lah. Tengok taik mampu habis. Cuba bagi tengok puncak alam. Puncak alam tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita kena upgrade sikit walau agama ni. Macam mana tuan-tuan upgrade bagi elok? Macam juga surau masjid. Puncak alam tuan-tuan siap 2,000 lebih tu. Siap. Imam tak silap saya 10,000. Oh, imam 10,000 berebu ni. Sini berapa? Senyum tu tak ada sampai 1,000 lah. 10,000. Allahu Akbar. Kita belakang. Takbir pun sedap dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang. Ar-Rahmanur Rahim. Kita. Kan? 1,000, 10,000. Waladhdallin. Kita duduk. Tiba-tiba imam baca surah, kita duduk layan sedap. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, kita Allah lupa baca Fatihah. Sebab sedap sangat tuan-tuan. Ini bagi 2,000. Alhamdulillah. Belakang orang ajaknya Pak Imam. Bila nak habis. Sebab tu tuan-tuan, institusi agama ni kena upgrade. Macam mana nak upgrade? Tu sekolah saya buat tu. Gaji guru bagi 2,000. Ni gaji apa tukang kebun 900. Gaji tukang masak tuan-tuan campur 1,500. Masak ni. Saya tanya, kalau kak boleh makan, budak boleh makan. Kalau kak tak boleh makan, jangan harap budak makan. Dia masak, dia nak makan. Maka budak akan makan. Mula-mula saya ambil Indonesia 600 bagi. Dia masak aja, budak tak makan. Saya kata kenapa tak makan? Saya pun ambil, tak boleh makan bang. Allah, tak boleh makan. Saya kata, kak kenapa enggak masak macam ini? Masak macam ini lah bapak. 600 gajinya. Saya nak ambil orang Melayu, anak dia yang kerja, yang belajar di situ. Saya kata, kak masak macam anak kak nak makan. Dan kak boleh makan, saya boleh makan. Dia masak 2 lauk yang dia boleh makan, anak dia boleh makan, saya boleh makan. Alhamdulillah tuan-tuan. Budak-budak boleh makan, budak tak lari dah. Dan mahal tapi sukan. Sukan macam mana? Saya buat kolam renang. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita dalam agama ni jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Saya buat kolam renang. Masa tu saya kata, kita nak buat kolam renang. Tiba-tiba datang orang Selangor. Orang Selangor pemurah semua. Ustaz, saya nak kolam renang tu saya punya. Dia seorang lah. Kita kenapa bang? Saya nak buat. Kos dia mahal 140. Saya keluar duit. Saya kata betul ke? Betul lah. Ustaz ingat saya tak ada duit dah. Kita pun ada. Datang buat kolam renang. Saya tanya abang, kenapa buat kolam renang? Dia kata orang main badminton 2 bulan tak main, tak boleh main. Lepas tu nak pukul pun tak kena.
Buat main bola. Dua tahun tak main bola, tak boleh main. Tetapi orang yang belajar berenang, dia boleh berenang. Sampai mati dia boleh berenang. Dia boleh berenang, saya dapat pahala di akhirat. Saya ada kolam renang. Orang kata agak saya, apalah ustaz ni, Mahat Tafiz buat kolam renang. Sekarang ni tuan-tuan, orang yang kata tu datang mandi. Saya cah macam mana? Budak-budak masuk RM3, dewasa RM5. Jangan telanjang sudah. Pakailah baju apa pun. Ada yang datang dengan kain pelekat terjun. Pum, kain pelekat naik. Penin tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan. Nak cerita, kita buat agama ni jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Saya ambil tuan-tuan jurulatih bola sepak. Apa? Saya tahun lepas dapat 600,000. Saya buat gelanggang futsal. Tuan-tuan pergi tengok, ada gelanggang futsal Mahat Tafiz. Orang kata saya, apa buat gelanggang futsal? Saya ambil jurulatih, train budak ini. Hafal Quran, main futsal, main badminton, main renang, archery. Tuan-tuan, baru ni terbuka tuan-tuan di Selangor. Budak saya 15 tahun masuk jadi Johan. Baru orang tengok. Datang baju Mahat Tafiz. Ada Mahat Tafiz. Tapi Johan, penjaring terbanyak, goalkeeper terbaik tuan-tuan. Alhamdulillah, jadi Johan. Menunjukkan apa tuan-tuan? Saya bagi tahu, budak-budak satu hari tak hafal satu muka, kamu tak boleh main apa saja permainan. Mereka belum hafal. Alhamdulillah tuan-tuan. Sudah pun ada yang keluar 30 juzuk. Jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Sebab kita nak buat benda baik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita haraplah tuan-tuan masjid ini jadi yang terhebat. Jadi macam mana? Jawatan kuasa masjid, jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Imam upgrade lah sikit, bagi gaji tu lebih lah sikit. Betul tak Ustaz no? Nampak Ustaz hangguk selalu. Saya tolong cover Ustaz. Bagilah sikit. Ni saya pernah jadi imam gaji 800 ya tuan-tuan. Masa tu nak beli kereta naik KE 20 lah. KE pun start bunyi macam mana? Tu kakak geran pun tukar lah tuan-tuan. Bila sampai dekat masjid, parking imam. Memang betul-betul parking imam. Bila nak balik tuan-tuan, tak payah start, memang tak hidup dah. Lain kali suruh semua yang ada. Tolak. Gaji 800. Tapi Alhamdulillah, sebab tu agama ni jangan dipandang lekeh. Kerana mereka ni, kita faham agama. Kerana mereka esok, kita mati, mereka jadi imam untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, Mahat Tafiz, saya buat orang kampung report polis. Saya buat ceramah tuan-tuan, ni datang ribu ni. Orang kampung datang report polis datang. Duduk belakang stage. Suruh berhenti. Buat payung macam ni. Saya tengok polis tu buat payung, maksud dia hujan. Saya kata, hujan tak turun. Saya kata, polis tu lagi bengang. Dia suruh saya turun. Saya pun turun. Kenapa? Ustaz, sudah. Saya tak kenapa. Berhenti sekarang 12.30. Saya kata ni premis saya. Ikut suka saya pukul 3 pagi pun. Ada orang report kampung ustaz. Ceramah ustaz forum malam ni mengganggu cucu dia tidur. Bukan anak dia, cucu. Jadi yang report tu siapa? Datuk nak mampus apa pun. Report lagi. Tak apa. Tuan-tuan, orang buat jahat dengan kita, jangan balas jahat. Kita buat baik. Mak dia mati. Saya hantar anak murid saya hafal Quran, baca Quran daripada hari masa mati sampai ke bumi. Dia dah terbeliak mata. Rupanya ada manfaat Mahat Tafiz ini. Baca Quran sampailah ke bumi. Kemudian saya jadi imam, mula tutup mulut. Tuan-tuan, akhirnya apa? Orang kampung jadi baik. Dulu ni kampung nak masuk tu, dia orang tak bagi lalu. Saya tengok-tengok di belakang saya ada sungai, ada satu reserve. Sebelah tu estate tuan-tuan, sebelah lagi sungai. Saya pun macam mana orang kampung tak bagi lalu. Lori nak masuk. Saya pergi tanya estate ni, macam mana ni? Yang ni, tepi ni ada jalan, macam mana? Dia kata, ni jalan ni bukan kami punya. Bukan kami punya, buat surat. Dia pun buat surat, bukan kami punya. Saya pun tanya siapa punya? JPS punya. Saya pun pergi JPS. Ni siapa punya? Dia pun ambil gambar. Ini bukan kami punya. Saya kata buat surat. JPS pun buat surat. Ini tanah bukan kami punya. Yang sini bukan dia orang punya, ini bukan dia orang punya. Jadi tanah tu aku punya. Nah, buat jalan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih nak bagi semangat.
kepada orang yang belajar agama, orang yang datang rumah Allah. Tuan-tuan, Allah akan datang ujian. Ujian paling hebat keluarga kita. Keluarga kita. Ni tuan-tuan yang datang tu. Sebab tu Nabi kata, di antara orang yang selalu datang rumah Allah, iaitu pada Isya dan subuh, melambangkan dia bukan orang munafik. Ni, sebab tu kalau boleh tuan-tuan, nak jauh daripada sifat munafik ni, Isya kena datang berjamaah, subuh berjamaah. Itu bukan orang munafik. Ada orang tanya, macam mana dia munafik? Kerana janji Allah dah, janji Nabi dah, mereka bukan munafik. Tapi kita lawan juga, maka kita memang munafik. Sebab tu penuhilah rumah Allah ini tuan-tuan. Waktu-waktu semahyang yang boleh. Walaupun ada di kalangan kita Zuhur tak boleh datang, Asar tak boleh datang, tapi Maghrib, Isya boleh datang, Subuh boleh datang. Penuhi. Penuhi apa? Sebab kita nak usul di akhirat tuan-tuan. Amalan lain tuan-tuan tak apa, tetapi semahyang akan ditanya oleh awal. Semahyang lebih awal. Sebab tu kalau boleh semahyang bagi elok. Saya bacakan, saya sebut dalam ceramah saya. Allah sebut dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak tak disebut? Ayat last sekali, ahsanu amala. Kita ni akan diterima oleh Allah bukan sembahyang kita, puasa saya, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, Quran kita, tetapi ahsanu amala. Amalan tu kena bagi elok. Kalau sembahyang bagi elok, ni ada di kalangan kita ni 60 tahun dah sembahyang, tapi sembahyang buat lara lagi, lalai lagi. Sembahyang buat Allah akbar, buat lepas-lepas tangan. Saya duk tegur selalu tuan-tuan, kalau tuan-tuan marah tak apalah. Ada di kalangan kita ni mengaji Munatul Musalli, bab sembahyang ni lama dah, tapi tak faham. Ada di kalangan kita takbir banyak-banyak kali. Jangan datangkan was-was. Disebut ahsanu amala, perelok amalan. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita tengok orang Arab takbir sekali ya. Tuan-tuan pernah tengok ada orang Arab takbir banyak kali? Ada, dia pergi duduk, Allah akbar. Orang Melayu kita, Allah akbar. Tuan-tuan gelak apa? Saat lagi kita tengok. Tak mau bang. Ahsanu amala, bagi elok. Allahu akbar. Ada orang Allahu akbar, situ boleh, sini boleh, situ boleh, situ pun boleh. Itu khilaf ulama. Jangan kata kau tu buat tak betul. Boleh, tak ada masalah kan. Allahu akbar, sini boleh. Allahu akbar, situ boleh. Allahu akbar, sini boleh. Allahu akbar, macam tu pun boleh. Imam Syafi'i, Allahu akbar antara dada dan pusat. Tenang sikit, jangan macam tu. Member sebelah macam tu Sebab tu kena mengaji. Ahsanu amala, bagi elok. Orang perempuan macam ni aja, jangan macam tu. Orang lelaki Allahu akbar, ni tahu ni, macam tu pun boleh. Jangan bergaduh. Yang penting angkat takbiratul ihram. Allah, tak mau angkat juga. Tu tangan tak ada lah tu. Allah akbar. Tu nak mampus lah tu. Allahu akbar qiyam. Jangan buat banyak kali. Kalau 2 kali, tuan-tuan baca dalam Mata al-Badrin, was-was. Kalau boleh sekali je, Allahu akbar, dia. Jangan ingat, mesti niat. Banyak kita ingat, tahu tak ingat? Allah, ingat sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala tu yang jadi Allah. Tu namanya ingat. Kita niat ni Allah, dia kan, angkat tu dia. Jangan pula tadi tuan-tuan angkat Allah, dia. Tu batal sembahyang. Angkat dia. Tak mau buat dah. Ada yang Allah, Ultraman ada. Tak mau. Kita ahsanu amala, perelok. Allahu akbar, baca bagi elok. Mulut jangan duk herat, sebab kita bercakap depan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang didengar, bukan kawan dengar, kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Ganggu. Bukan kita imam, kita makmum, kita dengar sudah. Orang perempuan jangan pula
macam nak kencing, tuan-tuan. Kita dengar, jangan duk bunyi, bang ganggu. Sembahyang ni jangan ganggu, kita berjamaah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan berlaga ni untuk apa? Ni, elektron kita ni, negatif charge kita ni akan seimbang. Aura kita. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud, bukan tengok mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makruh. Satu lagi pejam mata, makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali imam tak apa, sebab dia nak ingat surah, dia nak ingat ayat. Kalau tak pejam tak ingat kan. Kita nak ingat mula, ayat mula tu. Bila mula dia dapat sambung kan. Imam dia kena pejam. Bismillah. Tapi pernah berlaku tuan-tuan kampung saya, imam tu balik pada masjid, dia hafal Quran, dia beli Honda Civic baru. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Dia baca surah, pejam mata. Tabarakallazi biyadihil mulk. Rupanya tengah pejam tu teringat, kereta baru beli tak kunci. Dia bawa masuk dalam poket. Tot. Lah. Kami kata tu imam kunci kereta lah sembahyang. Sebab tu pejam mata makruh. Jangan pejam apa yang lupa akan ingat. Tak percaya tuan-tuan pejam. Allah, bismillah, apa yang lupa akan ingat. Sebab mulut kita automatik baca, betul tak? Bila angkat dia automatik Fatihah keluar. Bila rokok subhanallahu a'la wa bihamdi automatik keluar. Kan? Subhanallahu azim wa bihamdi. Bila i'tidal sami Allahu liman hamidah automatik Rabbana lakal hamd automatik. Jadi jangan pejam mata. Pejam mata makruh. Tengok merata pun makruh. Jadi macam mana? Tengok tempat sujud. Ada berlaku saya cerita tuan-tuan. Di satu masjid, dia semayang ni tengok merata. Masa tu semayang Jumaat. Kami habis semayang, doa lah. Dia semayang ba'diyah Jumaat. Dia duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang habis semayang, pakat bangunlah, lalu depan dia. Ingat dia tak semayang sebab dia duduk tengok merata. Jadi bila lalu, dia tak bagi lalu, dia buat macam ni. Orang ingat dia hulur tangan salam, pakat salam. Tuan-tuan bayang 400 orang lah kali lengoh tak bau. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih kita ni kena ada ilmu. Tengok tempat sujud, baca bagi betul. Jangan mulut nak perbetulkan nahu ni, nak betulkan makhraj ni sampai mulut nak bercakap dengan Allah. Elok-elok. Cuba tuan-tuan bayang, jumpa dengan Ustaz, lama tak jumpa, cakap elok. Tiba-tiba cakap dengan saya, Ustaz, lama tak aku pun menampak pun dia. Cakap dengan Ustaz elok, cakap dengan saya masalah, penampak kena. Macam tu dengan Allah. Cakap elok-elok, baca elok-elok. Kita bercakap di hadapan Allah. Pernah berlaku di Pendang tuan-tuan. Ni pakai serban ni. Ada reda. Jumpa saya, Ustaz, kenapa tak datang masjid kami? Saya kata memang nak datang. Dah tak panggil datang lah. Cakap elok. Tiba-tiba imam jadi imam. Ustaz, jom, kita masuk. Saya pun pergi lah. Dia sebelah saya. Pakai serban, pakai reda, tapi tak faham agama. Tak tahulah tuan-tuan, dia sembahyang mengganggu jemaah lain. Ini tak nak tuan-tuan. Sebab tu disebut ahsani taqwim. Ahsanu amala, perelok amalan. Tiba-tiba dia angkat takbir, pakai serban ni. Allah Akbar. Kita sebelah, ganggu dah orang tua ni. Ganggu. Kita pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dengar amin. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bismillah dah dengan aku. Alham. Kita dah alham dah dengan saya. Alhamu. Ganggu bang. Paling teruk wala toto. Saya wala dhalin dengan saya. Wala toto. Sebab tu tuan-tuan, tak mau tuan-tuan. Diganggu orang sebelah. Sebab tu disebut ahsanu amala. Pada elok alan. Kan? Wala dhalin amin. Baca elok. Jangan pejam mata. Tengok tempat sujud. Perelok amalan kita. InsyaAllah bila elok amalan, itulah yang diterima. Semayang bagi elok. Awal ibadat ialah semayang. Quran bagi elok. Quran ni akan jadi peguam bela untuk kita. Peguam bela kita esok. Sebab Quran ni kalau boleh tuan-tuan pergi berguru. Macam sekarang ni ada guru-guru kita ajar. Kalau tak boleh tadarus di masjid, kita pandai tadarus di rumah. Buat di rumah. Kalau malu nak buat di masjid, malu baca. Nanti orang tegur, buat di rumah.
Kita jadi khalifah, kami jadi khalifah. Kau ni khalifah. Mat baca. Lepas ni yang baca pula. Mat pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Bapa tengok. Perbetulkan keluarga kita lagi baik. Tambah-tambah anak kita hafal Quran. Orang yang hafal Quran, dia boleh bagi syafaat 10 orang keluarga dia di akhirat esok. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca sedap dah tu. Faku lama keluar. Dia kata apa? Paku lama, paku baru pun tak ada. Fakula mimma, bukan paku lama. Fakula mimma, ni paku lama. Sudah. Minah baca, isteriku. Isteri dia pun baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roti lama keluar pula. Ini paku lama, paku baru, roti lama, roti baru ni tak ada ni semua ni. Jangan baca, bagi aku baca. Bapa baca, kamu tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, pegang dapat pahala. Dengar betul-betul. Dia pun baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bini dengar tak pernah dengar? Suamiku. Sedap sangat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bini dengar. Suamiku. Bayati ya, mula bayati. Ya ayyuhallazi. Dia duduk tengok. Alif min nun waw. Ulang balik. Ya ayyuhallazina amnu. Sekali kalau amnu tu. Anak dia kata, mentang-mentang abah pengurusi JKK dia kata. Itu amanu. Sebab tu kena berguru. Kalau tak berguru dia macam-macam bunyi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ingat, ini amalan bagi elok. Baca Quran bagi elok, bagi berguru. Sembahyang bagi elok, puasa bagi elok. Buatlah yang sunat. Kalau dah habis jangan tinggal tuan-tuan. Puasa Yaumul Abyad. Tahu tak Yaumul Abyad? Hari putih 13, 14, 15. Kalau tak boleh Yaumul Abyad, ambillah hari Isnin dan Khamis. Kalau tak boleh sangat hari Isnin Khamis, ambillah pada hari wukuf, iaitu pada 9 Zulhijjah. Kalau tak boleh 9 Zulhijjah, ambillah pada 10 Muharram. Kalau boleh jangan ambil 10 Muharram saja, ambillah 2 hari sebelum ataupun 2 hari selepas. Kita ambil kelebihan tu. Kerana apa? Sembahyang puasa kita ni wa ana ajzi bi, Allah yang balas. Kita tak tahu apa dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, alhamdulillah, di samping ibadat kita buat, jangan lupa tuan-tuan, sedekah jangan tinggal. Orang yang bagi sedekah ni tuan-tuan, Allah boleh panjangkan umurnya. Orang yang bagi sedekah tuan-tuan, Allah boleh sembuhkan penyakitnya. Orang yang Allah dia bagi sedekah tuan-tuan, Allah akan hubungkan silaturahim antara kita. Tuan-tuan nak hebat, sedekah jangan tinggal. Apa yang tuan-tuan nak, Tuhan makbul. Sedekah bagi. InsyaAllah tuan-tuan, sedikit tanda ingat nak mati. Banyak tanda kita ada duit. Bagi, jangan tak bagi. Kadang-kadang datang Jumaat tuan-tuan, kita gaji 5,000, kalau boleh bubuh lah hari Jumaat tu RM50. Ni kadang-kadang bubuh RM1 ya. Kadang-kadang tak bubuh langsung pun ada. Kadang-kadang tabung lalu dia senyum. Orang tanya kenapa senyum? Tidakkah senyum itu sedekah? Pegang tabung, hempuk di kepala. Tuan-tuan, bagilah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak panjang umur. Bang, kalau kita panjang umur macam pakcik. Pakcik umur berapa dah pakcik? Berapa? 80, alhamdulillah. Tuan-tuan, pakcik kita umur 80. Kalaulah pakcik berzikir sehari 10 kali sudah. Ketika umurnya 20 tahun. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 10 saja sehari. Dia telah berzikir hampir 1.4 juta. Pakcik jamin syurga Allah. Sebab tu nak panjang umur, banyakkan sedekah. InsyaAllah Allah panjang umur. Tuan-tuan bayang kita belum tentu. Saya 49. Pakcik dah 80 tuan-tuan. Nak sampai tu. Jauh lagi tu. Jauh lagi tuan-tuan. Pakcik boleh duduk lagi, boleh kuat lagi. Alhamdulillah. Makcik ada? Ada lagi. Yang baru kan yang lama?
Senyum pakcik kita. Yang baru dia kata. Yang baru Yang baru. Oh, yang baru. Alhamdulillah tengok. Jadi panjang umur. Boleh menikah dua. Kalau tuan-tuan, yang itulah tuan-tuan hadap sampai mati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih panjang umur dua. Nak panjang umur, banyak sedekah. Adik saya, ni cerita. Boleh sikit dia, boleh ya? Tuan-tuan tak larat dah kan? Saya lagi tak larat tuan-tuan. Jauh dia tahu. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi kekuatan. Adik saya, anaknya lahir tuan-tuan ni. Diaphragm, tuan-tuan tahu diaphragm? Diaphragm ni yang memisahkan di antara paru-paru dengan usus. Diaphragm sebelah ni tak ada. Jadi tuan-tuan, usus dia naik ke atas, menolak paru-paru dia sebelah kecut. Lahir-lahir doktor kata, anak kamu tak ada harapan, boleh hidup sebulan. Kami duduk ni buat sembahyang hajat. Ayah saya kata apa? Fatur Rahman, banyak sedekah, doa mustajab, dia kata. Ayah saya kata macam tu. Lepas tu dia buat macam mana? Gaji dia bulan tu dia sedekah semua. Dia sedekah semua. Akhirnya doktor operate tuan-tuan, dimasukkan diaphragm. Tak tahu dia buat macam mana. Diaphragm tu dimasuk balik, ditarik usus ke bawah. Dengan izin Allah, sampai sekarang hidup lagi. Umurnya dah pun 10 tahun. Kerana apa? Kelebihan sedekah. Tuan-tuan, satu lagi. Ada seorang hamba Allah, orang Senawang. Saya pergi Mekah tuan-tuan, dia telefon saya. Ustaz, duduk mana? Saya kata duduk di depan Kaabah. Ustaz, elok Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Tolong Ustaz, dia kata. Bini Dan duduk ICU. Doktor bagi harapan 2 minggu meninggal Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Saya kata insya-Allah saya tolong. Kan? Saya tolong, rupanya saya lupa. Bila lupa tuan-tuan, baru teringat. Saya hantar WhatsApp. Abang, banyakkan sedekah. Rupanya saya tak doa tuan-tuan, lupa. Lepas tu dia telefon saya, Ustaz, bila nak balik? Saya tak nak balik ni. Tak apa Ustaz, saya tunggu Ustaz. Saya balik-balik dekat KLIA, dia datang dengan isteri dia. Duduk atas kursi roda. Sampai-sampai, Ustaz, dia cium peluk saya. Ustaz, terima kasih Ustaz, doa Ustaz mustajab. Saya dalam hati aku tak doa pun. Terlupa tuan-tuan. Saya tak katalah tak doa. Alhamdulillah, saya kata kenapa? Isteri saya yang doktor kata 2 minggu, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz dah keluar Ustaz, duduk atas kursi roda. Ustaz, saya kata mungkin ada yang lain kot. Ada. Satu lagi Ustaz kata suruh sedekah. Saya sedekah banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Rupanya sedekah dia menyebabkan isterinya keluar daripada ICU. Itu kelebihan sedekah. Jangan tinggal bang. Kalau boleh sedekah siapa yang paling tuan-tuan jangan lupa? Mak tuan-tuan, ayah tuan-tuan. Mak kita ni orang perempuan ni. Kalau tak ada mereka tak tahulah. Tuan-tuan, orang perempuan ni cukup hebat. Tak percaya isteri kita hebat. Kalau bangun pagi, tuan-tuan terselak. Tuan-tuan try buat terselak. Bagi nampak punggung. Saya nak tanya, isteri kita tuan-tuan buat buka mata. Dia tutup ke dia buat tak tahu? Try lah tengok pagi esok. Tuan-tuan buat pagi. Isteri kita bangun, dia jaga keaiban seorang suami. Dia akan tutup bang. Tak percaya tuan-tuan try buat. Buka esok. Dia akan tarik, abang. Ungkong hitam. Tapi kalau isteri terselak, tuan-tuan bangun, tuan-tuan tutup tak? Pakai tak tutup terus tuan-tuan. Tuan-tuan memang terus. Abang kita keluar. Isteri kita sebab tu orang perempuan ni cukup baik. Tambah-tambah mak kita tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan dalam nyanyi semua perempuan tengok. Ibu misali, ibu yang sejati. Lihat ibu-ibu. Oh ibu. Ada tak? Kan? Ibu. Semua ibu. Kalau ayah ada tak? Ayahku kahwin lagi. Ayah pasal kahwin dah tuan-tuan. Tak boleh pakai macam ayah. Sebab tu tuan-tuan, siapa ada mak lagi dengan mak kan? Siapa ada tuan-tuan, sedekah bagi dekat mak ayah kita. Afdal. Sebab Allah sebut apa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Buat baiklah kepada kedua bapa kamu, terutama ibu kamu. Yang mengandung kamu susah bertambah-tambah, menyusu kamu 2 tahun. 2 tahun bang. Kita kadang-kadang, tuan-tuan tengok dah baru ni video, depa viral. Seorang ayah. Ingat tak? Dia kata apa? Saya balik daripada KLIA.
Anak saya ada 11 orang, dia kata. Sampai dekat KLIA, saya banyak beg. Anak saya semua berjaya. Ada BMW, ada Mercedes. Rumah besar-besar. Ada anak, ada cucu. Mereka sudah besar. Mereka hebat. Saya sampai di KLIA, saya banyak beg. Saya telefon salah seorang anak saya. Tiba-tiba anak saya kata, ayah, tunggu, nanti kami datang. Tunggu 3 jam tak datang, dia kata. Akhirnya saya ambil bas, pergi balik sendiri. Dia kata, bukan salah anak saya, tapi salah saya, dia kata. Masa saya kerja, 1 sen pun saya tak bagi kat mak saya. Sehingga kan kasut Jepun pun saya tak beli kat ayah saya. Oleh kerana saya buat dekat mak ayah saya, anak saya buat dekat saya, dia kata. Sebab tu tuan-tuan, siapa ada mak buat, mak ayah, buat baiklah. Anak kita akan buat. Ni ada di kalangan kita. Aku mati esok, anak aku esok akan doa aku. Bang, kita sekarang ni tuan-tuan tahu tak? Mak ayah kita bagi tahu kat orang lain macam tu jugalah. Aku esok anak aku ada 11 orang. Kalau aku mati anak aku doa. Tu ayah kita sebut macam kita sebut sekarang. Saya nak tanya, anak ayah kita tu kita. Kita doa ayah kita tak? Kalau kita tak doa, anak kita nanti doa kita tak? Tak ada harapan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni siapa ada mak ayah buat baik bang. Buat baiklah. Sementara masih hidup, kalau ada duit, bagi kepada mereka. Ingat bang, ayah mak bukan nak pada duit tuan-tuan. Tapi bagi tanda ingat. Kalau balik hari raya pun seronok dah Pakcik Noh. Balik, Assalamualaikum ayah. Dah sampai depan rumah, seronok dah. Pakcik, ibu lama ada berapa orang? 5, ibu baru 1, 6 lah. Semua balik dah raya. Kita perlu duit kan? Tapi balik dah seronok dah, betul tak? Berapa cucu? 20, Alhamdulillah Cicit 9 tuan-tuan. Tengok, ayah bahagia bila anak balik. Tapi cicit 9, cucu 20. Kalau seorang 100, kaya betul tak? Kan? Kaya no? Tapi kita kan nak duit, betul tak? Tapi yang bahagia bila balik boleh makan sekali, boleh duduk seronok. Itulah kebahagiaan. Nak bahagia ni, tuan-tuan kena raih mak ayah kita sekarang. InsyaAllah anak kita raih kita. Saya nak cerita tuan-tuan, ada di kalangan kita ni tak faham tentang bab mak dan ayah ni. Ada di kalangan kita mak mentua, pak mentua. Kadang-kadang kita tak hormat. Mak mentua, pak mentua sama macam mak ayah kita. Kalau boleh pakai elok-elok. Saya ada bapak mentua, saya cerita. Pak mentua saya mamak. Betul-betul mamak kan? Mamak yang cakap lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Ni bukan hina tuan-tuan, tapi nak cerita bapak mentua saya tuan-tuan. Saya nak ubah bapak mentua saya. Sebab tu dalam psikologi kata nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri. Saya nak ubah bapak mentua saya. Saya ubah diri saya. Dia angkat tangan ni, angkat masa nak nikah. Uzawwijuka amarallahu bihi min aku nikahkan di kau. Berwakilkan wali dengan aku, dengan anakku, aku nikahkan di kau dengan anakku, berwakil walikan aku dengan mas kahwinnya sekian. Saya pun aku terima nikahnya, dah habis apa semua. Saya ubah diri saya cium tangan dia. Sebab mamak ni dia jarang tuan-tuan, anak dia nak cium dia malu. Orang Melayu senang kan, kita cium tangan, cium pipi kan. Saya cium pegang tu, saya cium pipi dia. Cot. Saya cium dahi dia. Dia kena cium. Dia teriak macam tu. Allah, mak menangis. Jangan tanya. Saya kata, bapa kenapa menangis? Dia kata apa? Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu namanya strategi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ada bapak mentua, mak mentua, itu mak ayah kita. Satu lagi jangan lupa, doa mak dan ayah mustajab. Mak ayah mustajab. Saya duduk universiti, cerita tuan-tuan dalam YouTube ada. Saya esok nak periksa, saya telefon mak. Assalamualaikum mak. Esok nak periksa mak. Subjek ni tak baca, mau susah. Mak doa. Mak saya dalam telefon terus doa. Ya Allah, bantulah bagi anak aku boleh jawab. Dia panjang tu. Kenapa? Mat Arif Lin Sukun. Bagi boleh jawab. Dia pun letak telefon. Esok saya pergi bilik peperiksaan, dia orang letak kertas. Semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab mak saya doa boleh jawab ya.
Sepatutnya boleh jawab dan betul. Betul. Sebab tu doa mak mustajab, tuan-tuan. Satu lagi, tuan-tuan. Ayah, dia pukul kita, dia buat kita, sebenarnya dia mendidik kita. Jangan ambil hati. Jangan ambil hati. Saya cerita, tuan-tuan, dalam YouTube, kalau ulang tak apa benda baik, saya pernah sebut. Ayah ni, tuan-tuan, dia buat, bukan dia nak buat sesuatu yang dia sengaja. Tetapi bila dia buat tanpa sengaja, anak tolong maafkan. Kadang-kadang kita tak rasa, kita tak buat, dia buat juga. Kita maafkan dia. Sebab apa? Wal'afina 'anil nas, kita maafkan sesama-sama manusia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya rasa setakat itulah saja ceramah saya, mungkin ada manfaat sambil kita gelak ketawa dan sebagainya. Saya ucap terima kasih, dan tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jangan lupa pergilah ke kafe saya dekat Gallery tu, kan? InsyaAllah makanan sedap di sana. Tuan-tuan sebut nama saya, tapi tak dapat makan free, kena bayar juga. Dekat Gallery Batu 3, Cafe UAK, bukan Cafe Walk. Cafe U Ustaz A. Abdullah K. Khairi. Tuan-tuan pergi makan tu, bantu Mahat Tafiz saya. Dan insyaAllah siapa yang nak buat program ke Penang, tuan-tuan duduklah di Mahat Tafiz saya. Ada 16 chalet. 16 chalet datang buat program. Ada banglo 4 biji. Boleh masuk 300 orang. Ada kolam renang, ada gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton, ada futsal, ada tempat memanah, ada kuda. Bas boleh masuk sampai dalam. Tuan-tuan boleh buat program, tuan-tuan, di dalam Mahat Tafiz saya. Saya alukan. Baru ni datang daripada Kelang. JKK Kelang. Datang buat program sampai, dia orang telefon sebelum sampai, Ustaz, kami nak makan malam lamb chop. Lamb chop ada di sana. Kita boleh sedia. Kita pun sedia lamb chop, letak, turun bas, tengok-tengok yang sampai. Semua chop tak ada. Saya kata lamb chop, minta chop mana? Tertinggal. Kalau boleh order agak-agak patutlah, tapi kita boleh sedia untuk pergi buat program insya-Allah. Nah, di mana? Mahat Tafiz Asy-Syafi'i di Lubuk Meriam, Tasik Gelugor. Datang insya-Allah, support Mahat Tafiz saya. Saya tak suka kutip derma. Tapi tuan-tuan pergi, boleh duduk dan boleh tuan-tuan sewa chalet tu, dapatlah duit kepada sekolah. InsyaAllah. Dan siapa yang nak bantu lagi, saya tak suka kutip derma, tapi saya jual barang. Tu yang orang kata, apalah jual barang. Bukan, tuan-tuan, kalau tak jual, kita nak kutip derma, orang marah kita. Orangnya dia bagi duit, dapat benda. Di luar sana ada satu gel tu, harga RM80. Bagus, tuan-tuan, untuk kesihatan luaran. Bolehlah dapatkan testimoni yang guna. Kita telah upgrade namanya Sofa Gel Gold. Untuk siapa pergi umrah, pergi Mekah, eloklah tuan-tuan nak datang masjid, sakit lutut, sakit kaki, boleh dapat. Harga dia RM80. Satu lagi, seronding ikan. Siapa yang bawa duit ngam-ngam saja, satu seronding ikan tu harga dia RM10. Boleh dapat di belakang tu. Terima kasih banyak-banyak. Jangan derma, beli barang. Ada orang, tuan-tuan, 2-3 hari lepas, dia kata, saya tak mau ambil barang, saya bagi duit. Jangan bagi duit. Barang balik, insya-Allah dapat pahala, tuan-tuan dapat makan juga. Terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun, ubi keledek, ubi kayu, tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.